Kenapa seorang wanita tu boleh terkena dan juga terpengaruh lama dalam cinta seorang lelaki yang merupakan suami orang? Yang pertama sekali, dia pandai sorokkan dan juga dia pandai manipulasi. Memang tak pelik, memang ada orang yang pandai dan juga sangat licik lah dalam merancang sesuatu perkara. Dia tahu cara bercakap, dia tahu cara nak menutup cerita, dan juga dia mampu untuk tunjukkan watak singa dia dalam tempoh yang sangat lama dan juga sangat meyakinkan. Mungkin dia tak pakai cincin, dia tak pernah umumkan kepada sesiapa tentang keluarga dia, dia tak dedahkan tentang family dia, dan juga dia memang aktif di social media dia sebagai seorang yang single. Bila ditanya tentang status, dia pandai pusing cerita. Jadi kena sedar, kadang-kadang bukan anda yang wanita ni bodoh, tetapi yang lelaki ni terlalu bijak dalam merancang strategi, terlalu bijak dalam memanipulasi. Yang kedua, sebabnya yang wanita ni terlalu ikhlas dan juga terlalu lurus. Mudah kata, ibaratnya kita ni masuk dalam satu hubungan tu dengan niat yang ikhlas, memang niat yang baik, betul tak? Nak cari pasangan hidup, nak ada pasangan yang serius. Orang yang jujur ni dia akan percaya orang yang jujur juga yang akan dijumpa. Kita percaya dia jujur sebabnya kita juga bukan jenis yang suka menipu. Bila kita ni orang yang baik, kita cenderung untuk yakin bahawa orang yang kita jumpa tu orang yang baik juga. Tapi malangnya, tak semua orang jujur seperti yang kita harapkan. Tak sama macam kita. Yang ketiga, kita terlalu emosi dan juga terbawa kepada rasa sayang yang sangat mendalam. Bila dah mesej hari-hari, berkongsi cerita, berkongsi suka duka, saling nasihat menasihati, mungkin dia banyak tolong kita. Jadi kat situ akan wujudnya ikatan emosi. Sayang tu tumbuh dengan mekar sekali. Dan juga kita letakkan yang kita ni kena bersangka baik sentiasa pada diri dia. Bila ada red flag, kita diamkan je. Sebab apa? Sebab tak sanggup kecewa. Kadang-kadang kita sendiri yang tutup mata. Bukan sebab tak nampak, tapi sebab tak sanggup nak terima hakikat. Yang keempat, kita fikir kita ni terlalu istimewa. Kadang yang lelaki ni buat wanita ni rasa lain dari yang lain. Dia cakap anda satu-satunya dalam hidup dia. Dia tak pernah rasa sebahagia itu. Kita rasa kitalah yang dapat mengubah dia. Ataupun mungkin kita ni memang ditakdirkan untuk dia. Tapi hakikatnya kalau dia betul-betul baik, dia betul-betul jujur, dia tak akan mempermainkan hati dan juga perasaan dua orang dalam satu masa. Apa yang perlu anda buat sekarang? Yang pertama sekali, maafkan diri. Anda tak salah sepenuhnya. Anda cuma terlalu percaya dan juga ikhlas. Yang kedua, anda kena ambil pengajaran. Kalau ada red flag, kena terima itu adalah red flag. Jangan tutup mata sebab sayang. Kena cepat siasat, jangan malu nak tanya direct. Dan juga yang ketiga, jangan biar rasa kecewa tu matikan semangat anda. Yakin masih ramai lagi lelaki baik dekat luar sana yang jujur, yang ikhlas, yang baik macam diri anda juga. Cuma anda perlu siasat, anda perlu sentiasa alert dengan tanda-tanda yang mungkin sebenarnya dah tunjukkan anda tu bercinta dengan suami orang. InsyaAllah anda berhak untuk bahagia. Anda kata anda terjatuh cinta dengan suami orang, fikirkan secara lebih mendalam akibat dan juga apa yang akan anda dapat apabila hubungan tu menjadi.